akhir sekali, Tan Sri Yang di-Pertua. Berkenaan dengan cadangan tidak demokratik juga daripada ahli Parlimen PAS untuk melarang Malaysia Airlines daripada menghidangkan arah. Saya ingin menegaskan bahawa hak untuk minum atau tidak minum arah adalah hak individu orang bukan Islam. Malah syarikat penerbangan daripada negara-negara Muslim, daripada Arab seperti Emirates, Etihad, Qatar Airways dan Gulf Air sendiri menghidangkan arah kepada penumpang mereka. Kepada PAS, kepada PAS. Jika begitu tidak sukanya kamu, saya cadangkan PAS menubuhkan syarikat penerbangan sendiri. Bagi laluan boleh. Panggil PAS Airlines. Boleh bagi laluan sikit. Nanti. Masa ada. Itu PAS Airlines sendiri. Marilah kita sama-sama menanti berapa lama Saudi PAS Air, Pakistan Air ada 9 airline tak sediakan arak. Kepung nak pergi tak bagi? Tak. Tak bagi. Tak. Sila Rahmat, Kepung tak bagi. Tubuh saja syarikat PAS Airline. Marilah kita sama-sama menanti berapa lama PAS Airline ini dapat bertahan sebelum bankrupt. Sekian saja. Muhammad, Kepung. Terima kasih. Ya. Saya nak minta. Saya bagi laluan kepada Terima kasih. Tangga batu minta minum sikit. arak tu buat ADAP Airline minum arak dalam tu.